Jom kita tengok dengan lebih dekat kemah dom 2 minit. Material yang digunakan ialah polyester ripstop. Ventilation yang luas di bahagian belakang dan depan menggunakan mesh. Tak lupa ventilation di bahagian kiri, atas dan bawah, dan kanan, atas dan bawah. Snow skirt di bahagian luar dan skirting di bahagian dalam berserta velcro. Untuk apa? Kejap lagi saya share. Dipadankan pula dengan metal clipping. So jangan risau pecah, jangan risau patah. Apa yang korang akan dapat bila korang beli kemah ni? TPU cover belakang, rain cover belakang, rain cover atas, rain cover depan, extension je pun dapat juga. Jangan lupa detachable floor mat sebesar-besar kawasan ni. Macam mana nak pasang rain cover semua tu untuk depan dan belakang? Jangan risau sebab dekat sini ada 2 zip. Kita zipkan aja. Satu untuk TPU, satu untuk rain cover. Ini belah belakang. So kita boleh pasang TPU dan dia punya rain cover. Jom. First saya akan pasang dia punya TPU dulu. Dia ada 2 zip. So kita akan pasang TPU belah dalam. Second layer, kalau nak extra privacy, kita pasang dia punya rain cover. Cara yang sama, zipkan aja. Tapi kali ni kita guna zip yang belah luar. Pastikan kita cover balik bahagian zip tu ya. So next kita akan pasang dia punya rain fly. Rain fly ni dia dah bagi dengan tali ni tau. So you all tak payah nak ikat tali lagi. Just pack terus ke tanah. Kiri kanan. Masa kita letak rain fly tu, pastikan kedudukan ini berada di kawasan kemah ni. Macam ni dah lari, so kita rapatkan sikit. Macam tu. Material untuk rain fly ni sama juga, ripstop polyester tapi black coating. Ini gambaran bila kita dah duduk ke dalam dengan rain fly. So ini kita tak pakai apa-apa rain cover. Sini kita dah pakai rain cover. Now kita pasang rain cover dekat belah depan pak. Sama macam kat belakang tadi. Kita zip-zipkan aja. Apa beza rain cover depan dengan belakang? Rain cover depan dia ada zip kat tengah-tengah ni untuk masuk ke dalam kemah. So kita gulung-gulung. Ada clip kat sini. Just clipkan aja. Lagi satu benda korang akan dapat dia punya extension. Korang akan dapat satu pole dengan dia punya extension lah kan. Macam mana nak pakai extension ni? Senang je. Zipkan aja. Dan kita kemaskan dia punya bahagian zip atas. Supaya kalau hujan air tak adalah masuk. Pole ni tinggi dia 2.4 meter. So macam mana nak pasang? Kita cari center kain ni. Dah jumpa center dia. Cocok sini, tarik atas, tarik ke depan. Besar ni lah dia punya extension. Extension dia juga menggunakan black coating. So tak risaulah panas ke apa ke. InsyaAllah kita selesa duduk bawah ni.